Mungkin zaman sekarang ni kaedah yang dibuat bila kita buat keluar statement, apa-apa saja mempersoalkan di pihak kerajaan ke orang tertentu ke, so dia kata saya saman awak. Sebab jaga nama dia kan. Mana kaedah baru sekarang. Cuma saya setakat ni saya agak terkilan, saman menyaman yang berlaku pada masyarakat kita ni makan ratusan ribu dapat. Tapi orang yang kena accident dilanggar tak ada apa-apa. Saya macam tak pelik tak. Pasal ada orang kadang-kadang kena mendakwa disaman mendakwa difitnah dan sebagainya. Tapi elok je jadi menteri dan sebagainya, elok je dapat jawatan. Sedangkan yang accident tadi tu hilang keupayaan untuk bergerak, hilang anggota tubuh badan, hilang kemampuan tapi tak dapat apa. Kan? Satu benda kelakar dalam undang-undang manusia yang kononnya terlampau civilized. Sangat bertamadun tapi macam ni. So jadi realiti dia kita faham. Jadi sebab tu dalam Islam bila kita cerita tentang penyabitan hukuman, dia mesti 4 saksi. Kalau dalam hudud 4 saksi. 4 saksi. Untuk potong tangan pencuri, untuk rejam orang yang berzina, sebat orang berzina, dia mesti 4 saksi. Kalau dia kata 4 saksi, dan dia kata 4 saksi kena lelaki pula. Kan? Dah orang kata kenapa lelaki? Sebab perempuan tutup mata. Bila nampak benda, kata orang tu angkat pisau, lepas tu perempuan tu tutup mata. Dia tutup mata. Tutup mata, lepas tu dia buka balik. Bila buka balik, kat sini tajuk doubt tadi, tajuk sangkaan. Bila dia angkat tangan, lepas tu dia kata, awak nampak ke? Nampak. Awak nampak apa? Dia angkat pisau. Waktu dia cucuk, nampak tak? Saya pejam mata. Benda tu possibility macam tu semua tu akan menjatuhkan. Bukan maksud dia penjenayah tu boleh lepas dengan mudah. Maksud dia pelaksanaan hukuman yang diletakkan oleh Allah Ta'ala seperti potong tangan, sebat penzina sebagainya tak boleh berlaku. Sebab hukuman tu serius kan? Betul. Hukuman serius. Jadi kena betul-betul ada evidence. Jadi sampai akhirat jumpa balik. Dia takkan berhenti situ. Sebab tu ada masalah kat sini. Bila kita kata kalau nak dapat 4 saksi asyik terlepas lah orang buat salah. Dan saya kata dengan dia, saya kata memang dalam Islam seorang hakim tersilap terlepas lebih baik daripada seorang hakim tersilap terhukum. Betul. Dia miss kan something, betul. Dia terlepas. Betul. It's okay. Betul. Berbanding dengan dia miss dan dia terhukum. Ustaz, what is the hadith yang the hakim you already have one feet in hell already? Tak ada macam ni. Kalau berkenaan dengan tu, yang tu saya tak pasti dia tentang kaki sebelah dalam neraka dan syurga tu kan. Yang itu idza ijtahadal hakimu. Bila berijtihad, mana dan mendapatkan hukum nak menentukan satu keputusan, seorang hakim tu dia berijtihad. Maka kalau dia betul dapat 2, kalau salah dapat 1. Itu tajuk dia. Tapi dalam masalah dia terlepas dari itu, dia silap pun dia tak salah. Betul. Maksud dia benda tu tidak jadi macam kes bila dia terlepas jadi dia kalau dalam masyarakat kita dicemuh lah. Tapi dalam Islam tak. Benda tersebut boleh dia pasal sebagai manusia dia akan cenderung kepada pembuktian. Dan pembuktian tadi membawa kepada sedemikian lepaslah. Kita tak boleh kata tidak. Betul. Dalam Islam pula, selain dari itu, ini mungkin payah sikit pada pemahaman agama lain. Kita percaya tentang janji akhirat. Betul. Itu beza antara Islam. Bila kita tahu apa nilai Islam berbeza dengan agama lain, antaranya adalah kita percaya tentang akhirat. Akhirat itu yang sebenar. Betul. Balasan dunia ini hanyalah sementara dan bahkan kita lepas. Tapi yang sebenar-benar adalah akhirat. Sebab tu bila kita kata katakanlah pengadilan tadi kan, bila tak nampak, bila orang kata ustaz, kalau kita buat macam tu nak kena 4 saksi tak terlepaslah. Banyak orang kita lepas daripada jenayah. Betul. Takkan dilaksanakan jenayah. Orang menipu akan dapat lari, orang sekian akan dapat sekian. Betul. Saya kata pasal kita dalam Islam kita percaya tentang janji akhirat. Betul. So orang tu boleh lepas kat dunia dengan trik yang dia buat. Macam Nabi sebut kan. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Nabi kata innama ana bashar. Aku hanyalah manusia. Aku dengar, aku hukum. Mungkin ada antara kamu yang kata-kata dia lebih sedap. Lebih pandai, hujah dia lebih sedap daripada saudara dia. Lalu aku putuskan untuk dia hak saudara dia. Barang siapa aku putuskan untuk dia hak saudara dia, maka katalah aku putuskan dia satu kaping tanah api neraka. Maksud dia, apa yang berlaku dalam mahkamah tadi, keputusan hakim berdasarkan bukti ataupun apa yang disebutkan dalam mahkamah, dia tak mengubah realiti. Dia tak boleh. Mungkin boleh berlaku kita panggil evidence tadi dibuat ataupun saksi itu dibayar, boleh berlaku. Tapi dari masa sama kalau anda kata terjadi sekalipun dan hakim menghukum berdasar kepada bukti yang ada, tapi benda tu kalau hakikatnya dia adalah bukan milik orang tersebut, walaupun dapat, tetap tidak dalam agama dia tetap haram.
tu yang kadang-kadang saya rasa bukan nak kata confusing, dia orang tak boleh faham. Okay, mereka I don't know sebab saja nak cari kelemahan atau apa. Satu part ni macam Ustaz cakap, oh macam tu tak ada orang kena tangkap lah. Lagi satu part tu cakap, teruknya hukuman tu. Kan yang sampai kena potong tangan lah, sebat, and all that. Tapi mereka lupa lagi satu side. Yang Ustaz pernah cerita juga bahawa kalau hukum pembunuhan, and then the family decided to let him live because dia percaya, macam Ustaz cakap lah, pada akhirat. Right. Lepas. Yang tu, lepas. Dia orang tak, they don't bring that into light pula. Tak, dia macam ni, tajuk asal dia macam ni. Banyak di kalangan masyarakat kita ni. Dia kata capital punishment ni diorang nak buang. Dia tak nak ada. Maksudnya hukum bunuh bagi orang yang buat jenayah ni, kalau boleh nak lepaskan semua. Hatta paling menyedihkan macam saya sebut dia itulah. Sekarang ni kita kata tak ada hukuman mati mandatory. Kalau mandatory maksud dia hakim tak ada pilihan lain kecuali itu je hukuman mati. Betul. Ya, tapi bila tak mandatory ni, maksud dia hakim boleh pilih hukuman yang lain. Tapi benda ni akan mempengaruhi hakim tu. Kadang kalau tu perempuan datang bulan, dia emosi lebih. Ataupun sekian. Atau hakim tu hari tu dia lapar. Betul ke? Kalau hari tu dia kenyang, jadi lain. Sebenarnya sebab tu kita kata ada jenayah-jenayah tertentu yang tak sepatutnya boleh diubah hukum tersebut ikut kepada selera hakim. Itu sebenarnya. Pasal Islam bila kita sebutkan tentang hukuman-hukuman yang contoh macam sebat, orang berzina, rejam orang yang telah berkahwin dan berzina, potong tangan pencuri. Dia tak ada sebarang kelonggaran untuk hakim menghilangkan hukum tersebut. Sebab tu Nabi SAW tak ada siapa, tak ada hakim kat dunia ni yang selembut Nabi. Sebelas kasihan banding Nabi. Tapi bila sampai kepada hudud Allah Subhanahu Wa Taala, bila datang Usam bin Zaid kepada Nabi SAW cuba untuk beri syafaat kepada wanita tersebut. Kan Nabi kata, aku tak dapat lihat engkau minta syafaat pada hudud Allah. Nabi kata yang membinasakan orang sebelum kamu adalah bila mencuri di antara mereka orang yang kaya, orang yang mulia, mereka lepaskan. Bila mencuri orang yang lemah, mereka laksanakan atasnya hudud. Mana hukuman. Kemudian waimullah, Nabi kata demi Allah, lau kana Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. So ucapan Nabi ni sebenarnya dia ada benda yang tak boleh tukar. Dia daripada segi undang-undang yang buatan manusia ni, ada benda macam ni yang panggil civil, kita panggil yang undang-undang jenayah tadi, yang bila sebut mandatory, hakim tak ada pilihan lain. Tapi bila sekarang ni hakim ada pilihan lain, ini masalah. Masalah macam kes pembunuhan. Bila tengok hakim tu dia rasa mood dia baik, orang tu lepas. Mood tak baik, orang tu kena. Tu orang yang kadang dah bunuh yang kejadian kes tu, bunuh, kelar. Dia rogol, dia bunuh, dia kelar perempuan tu mati depan anak dia, tapi boleh lepas daripada hukum mati. Serius. Jadi benda ni kebimbangan macam saya sebutkan berkali-kali, benda ni akan masalah. Tapi realiti dia bila kita perhatikan balik, negara-negara, contoh macam negara macam China contohnya kan. Betul. Hukuman untuk perasuah dekat China benda. Hukuman kepada hukum mati. Mati. Kita kadang pelik tau. Kita ada words yang kita sebut, kita nakkan panggil apa? Kemajuan. Ataupun integriti seperti sesebuah negara yang kita idolize. Betul. Tapi bila negara tersebut buat tindakan sedemikian kan kepada contohlah perasuah sebagainya, atau ni diorang hukuman dia straight, tak cakap banyak. Betul. Dah mungkin kepada rakyat dia ramai kan. Jadi kalau seorang hilang puluh-puluh kena ganti. Okey. Jadi jadi secara realiti dia diorang tak ada masalah. Betul. Dan berjaya. Contoh macam dekat Singapura. Betul. Tapi bila orang kata Singapura sekian, Singapura pakai chewing gum tak boleh. Betul. Main chewing gum tak dibenarkan. Kamu ludah-ludah boleh kena saman. Betul. Main mercun tak boleh. Tak boleh. Mercun tak boleh main. Jadi kadang-kadang lah macam Helmi cakap tu, saya faham lah, macam ada kumpulan negara manusia di Malaysia ni yang dia ada dual standard. Kan? Dalam nak beramal tentang keamanan, dia tak nak ambil model yang terbaik. Betul. Daripada negara ke mana tempat dia nak. Dalam masalah untuk dia nak kebebasan. Okay, dalam masalah yang sama, dalam masa yang sama kan, dia kadang-kadang asyik bising tentang tak dilaksanakan hukuman kepada orang-orang ni masih dia masalah masih merebak. Betul. Tapi hukuman tak nak dibuat. Betul.